سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kitab dan muka yang ke-8. Ke-8. Buka muka 8. Muka 8 Kitabus Salati. Kitabus Salah. Orang belajar kaedah Kitabus Salah, kitab tu 5 masdar. Kataba yaktubu kitaban. Orang belajar kitab, i'rab dia jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Tapi kalau kita kira dengan cara detail, boleh baca 3 wajah. 5 i'rab boleh 5. Tapi sini tak apalah, tak ada masalah, kita tak nak bahas banyak. Ini kitabus salah, yani hadza kitabun fi bayanis salah. Yani hadza kitabun fi bayani ahkamis salah. Ini suatu kitab pada menyatakan segala hukum-hukum sembahyang. Ini suatu kitab pada menyatakan, pada menerangkan, orang panggil hukum-hukum bagi sembahyang. Orang panggil idafah dengan makna lam. Hukum bagi sembahyang. Ini nak menerang hukum. Hubung kait dengan hukum. Hukum yang berhubung kait dengan sembahyang. Maka bila hukum hubung kait dengan sembahyang, tu jalan rajah tu. Rajah tu kita dah buat tu. Hukum kait dengan, hubung kait dengan sembahyang. Bila sebut kata sembahyang, ada berapa semua tu? 10 ke 11. Yang pertama kena tahu ta'rif. Yang kedua kita tahu syarat. Jumpa tak? Ada? Di tepi, di pihak sana. Kena tahu ta'rif, tahu syarat, tahu arkan, rukun-rukun, dan tahu sunat, tahu perkara yang batalkan, dan tahu ahkam tu hukum sembahyang, qabul dan sahihah, akmal, isra'. Asra' tu Rusia. Berapa tu? Berapa cerita? 10. Tu hubung kait dengan sembahyang. Jadi nak tahu tarikh peringkat pertama. Jumpa tak? Nampak tak? Kita nampak. Tu sembahyang. Maka sembahyang ni kita telah maklum. Kita telah maklum sembahyang ni, sembahyang yang 5 waktu ni, furidallah, diperdu oleh Allah Ta'ala, diperdu oleh Allah Ta'ala, alayya,
Di atas aku. Tu Rasulullah kata, ni hadis nombor 2. Wa ala ummati, dan di atas umat aku. Allah Ta'ala perdu di atas umat aku dan aku bila? Lailatul Isra, pada malam Isra. Pada malam Isra. Malam Isra ni kita tahu lah. Bila berlaku Isra Mi'raj? Tak ingat? Berlaku Isra Mi'raj bila? 27 bulan Rajab, sebelum daripada Nabi kita hijrah ke Madinah setahun. Tu berlaku Isra Mi'raj. Pas malam tu Allah Ta'ala perdu, tapi bukan masa dia perdu masa Isra. Allah Ta'ala perdu pada ketika Mi'raj. Malam Isra pada ketika Mi'raj, naik ke langit. Isra di mana? Berjalan daripada Baitullahil Haram Makkah sampai kepada Baitul Maqdis. Kalau kira-kira perjalanannya 40 hari. Pergi saja. Sebulan lebih. Tu berjalan ni. Pak Nabi kita pergi sekejap je. Sampai pada Sidratul Muntaha, terima sembahyang, tunggu mari sampai di Mekah sebelum subuh. Sebelum subuh sampai. Maka lepas daripada subuh, dan Nabi kita duduk duduk menengung Abu Jahal tu lalu pada masa tu. Lalu ni Abu Jahal ada tanya, "Ya Muhammad, macam mana, bagaimana kelakuanmu hari nampak risau, nampak pusing, ada apa perkara baru-baru?" Lalu tu lah Nabi kita jawab, kata, "Ada perkara yang baru." "Apa?" Dia kata, "Semalam dia Isra'. Orang tadi Isra' daripada Mekah kepada Baitul Maqdis." Ni Abu Jahal tak percaya dah, kerana kebiasaannya orang berjalan 40 hari, tiba-tiba pergi sekejap je balik. Itulah dia kumpul tu, buat kawan-kawan dia, kumpul orang panggil nak dan mendustakan Rasulullah. Itu je tujuan dia. Kerana orang kafir ni dia tak percaya. Dia perdu banyak nak tengok. Khamsina salatan, 50 sembahyang. 50 sembahyang pada asal. Allah Ta'ala perdu di atas kita sembahyang 50. Tapi falam azan uraji'uhu wa as'alahul takfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Maka sentiasa Nabi kata, aku bermurajaah akan Allah Ta'ala. Mana? Pergi balik. Wa as'aluhu at-takhfif, aku minta peringan, bagi kurang. Hingga sampai 9 kali naik turun minta daripada Allah, hingga sampai hatta ja'alaha khamsan, hingga jadi 5 kali semaya fi kulli yaumin wa lailah, pada tiap-tiap sehari semalam. Itu yang lekat. Tapi pahala sama banyak kita kerja 5 kali sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali kita sembahyang. Pahala tidak kurang bilangannya. Pahala masih kekal 50. Maka kita sembahyang 5 kali sehari semalam, orang panggil pahalanya 50. Jadi satu waktu 10 kali sembahyang, satu waktu 10. Satu waktu 10. Tu ganda-ganda pahala. Situ kekal masalah pahala. Tu cerita dia. Maka wajib atas kita sekarang orang panggil faham daripada hadis ni berkekalan hingga sampai kiamat lah. Hukum ni.
Itu hubung kait dengan sembahyang. Kalau gitu sembahyang ni ada dua pengertian. Ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, sembahyang ni apa sembahyang? Orang panggil sembahyang pada lurah. Sembahyang pada lurah ni iaitu ad-du'a bi khairin, semata-mata doa. Orang panggil doa dengan kebajikan. Kita doa kebajikan tu dikatakan sembahyang, semata-mata doa orang. Ada pun sembahyang ni pada syarak. Dalam kitab kita masuk dalam kitab sikit. Bermula makna sembahyang pada syarak. Makna tu mana pengertian. Maka bermula pengertian sembahyang pada syarak. Pada syarak ni orang panggil pada undang-undang Allah Ta'ala. Tu pada syarak. Di sisi undang-undang Allah Ta'ala, tu orang panggil pada syarak. Hak kita dia panggil sembahyang. Sembahyang tu apa? Hakikat sembahyang. Lalu itulah hakikat sembahyang. Ia pun cerita aqwalun. Di mana? Aqwalun kita tambah sikit. Wa aqwalun khamsatun maksusatun. Tu dalam kitab tu. Tambah sikit. Aqwalun khamsatun maksusatun. Tambah sikit lagi. Wa af'alun. Wa af'alun pula ditambah pula. Samaniyatun maksusatun. Tu dalam kitab tu. Kitab ni kena tambah banyak. Ya ringkas. Boleh tu? Bila sebut kata aqwalun khamsatun maksusatun. Wa af'alun samaniyatun maksusatun. Kena. Ni nak ada fail lah. Tulis. Kata tulis. Susah nak dapat. Kenapa anda tulis? Kalau tulis Rumi susah lagi lah. Arak ni. Ni nak memperkenalkan sembahyang. Sembahyang tak apa. Tanda bagi elok lah. Aqwalun khamsatun maksusatun. Wa af'alun samaniyatun maksusatun. Gitu. Muftatahatum bitakbir. Lagi tak ada. Ada yang berbaris. Ada baris. Ada baris. Ada baris. Sambung. Muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim bi syara'ita maksusatin. Dia sebut banyak tu. Kalau kita kira mari banyak ni dia cerita. Pendek je tu. Dia tubik berapa tu kalau kita kaji. Kalau kita kaji dengan cara perinci, dia tubik berapa tu? Tu dalam kitab tu, dalam kitab tu baik. Syarat ada 3. Syarat wajib sembahyang. Mana? Nampak tak tu? Syarat wajib sembahyang. Syarat sembahyang ada 3. Syarat wajib sembahyang 7. Jumpa lagi tak? Nampak tak? Syarat wajib sembahyang 7. Syarat sah sembahyang terbagi kepada 2. Syarat sebelum masuk dalam sembahyang 9. Syarat di dalam sembahyang semasa kita sembahyang 91. Nampak? Kalau kita hipun ke semua tu berapa? Berapa kita hipun ke semua? Wajib sembahyang 7. 7 kita hipun dengan 9. Jadi berapa? Berapa tu? 16 kita hipun pula dengan 91. Berapa? 100? 1 apa? 17 kita masuk pula perkara yang batalkan sembahyang 21. Jadi berapa?
128. Siapa-siapa dia nak sembahyang betul dengan wajah syarak, dia kena tahu 128. Kalau kita sembahyang dengan tak tahu, sembahyang kita kalau betul pun tidak sah. Kalau betul, apa kalau tak betul? Sah. Di sinilah syarat yang pertama bagi nak sah sembahyang, dia kena ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu ni syarat yang pertama bagi seorang yang nak sembahyang betul dengan wajah syarak. Walaupun dia buat takrif terpendek, mana wa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'ita maksusatin, pendek je tapi pengertiannya 128. Baca kitab ni bukan ceramah. Kalau kita nak bagi semuanya betul, itu. Patut macam mana? Kita tanya, sembahyang ni apa sembahyang ni? Ni boleh kita jawab tu. Kita jawab macam mana sembahyang ni? Iaitu satu perhimpunan daripada segala baca-bacaan dan segala perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu, dan orang panggil perkara yang membatalkan sembahyang boleh kita kawal, boleh kita jaga. Maka itulah hakikat sembahyang. Kalau tidak semacam tu, kita buat amal ibadat, orang panggil kita bila kata kita sembahyang, hakikat kita tidak mengerjakan sembahyang. Kerana kita tidak ketahui, kita tidak tahu, dan orang panggil rukun syarat dengan secara detail. Macam-macam mana amal ibadat kita nak kerja, ia kena tahu dengan secara detail, cara perinci, satu persatu. Kalau kita pergi pandang pula, kerana hakikat sembahyang ni ada dua. Hakikat sembahyang ada dua. Ni kita bahas kalau kita bahas lagi hakikat yang dalam, ada dua lagi. Kerana rusia sembahyang yang terakhir tu di atas sekali tu. Al-asrar, asrar tu 12,000 rusia sembahyang. Luka dalam kitab musalli. Kalau kita ada dakwa saja kita mengerjakan sembahyang, sedangkan rukun syarat kita tahu dengan cara detail, orang panggil dakwa palsu. Hakikat kita tidak sembahyang. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah mengatakan, umat dia dalam 1,000 orang seorang saja ahli syurga. Tapi kalau kita tengok manusia yang mengerjakan amal ibadat, ramai. Tapi kalau tidak betul dengan wajah syarak, tak sembahyang. Bila tak sembahyang, menepati orang panggil orang tu, pura-pura saja buat amal ibadat. Kerana dia tak tahu dengan cara perinci. Macam-macam mana kita kena kaji amal ibadat yang kita kerja hari-hari itu betul ke tidak. Kerana Nabi ada kata, sallu kama ra'aytumuni usalli. Semua orang pandai baca. Kalau orang ceramah orang pun pandai. Tapi kalau kita terjemah, sallu, sembahyanglah oleh kamu. Nabi kata, i'mal kama ra'aytumuni usalli, sebagaimana mu tengok aku sembahyang. Aku sembahyang macam mana? Kamu tengok, mu kena sembahyang macam tu, seumpama aku sembahyang. Pak kita tengok tak Rasulullah sembahyang? Tengok tak? Kita sempat jumpa Rasulullah? Kita tak jumpa Rasulullah. Apa Nabi kata, sebagaimana kamu tengok aku sembahyang? Lalu tu ulama takwil, dia panggil ibarat ni, dia tak boleh kita kekal di atas makna sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Kena alimtumuni, dengan makna gitu, sembahyanglah oleh kamu sebagaimana kamu tahu aku sembahyang. Kerana sekarang ni kita tak tengok lagi, kita tahu. Pak kita nak tahu, macam mana kita tahu kata Nabi sembahyang? Kita tahu macam mana?
Ini orang panggil mengikut, orang panggil cara-cara hak yang dicatat dalam kitab tu dengan cara perinci. Nak bagi sama dengan Rasulullah sembahyang ni. Jadi tegasnya orang yang bersembahyang itu wajib menurut tata tertib, peraturan, tata cara hak yang dihajarkan, yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah di dalam sembahyang itu, sebagaimana yang kita contohi daripada para ulama-ulama salaf dan ulama khalaf radhiyallahu anhum. Hanya orang yang bersembahyang sedemikian itu sajalah yang dihitungkan orang yang mendirikan sembahyang, dan orang yang menjagakan sembahyang, dan orang yang meliharakan sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya hakikat sembahyang ada dua. Yang pertama, hakikat sembahyang yang zahir. Yang kedua, hakikat sembahyang yang batin. Maka sembahyang seseorang itu tidak akan dikira, tidak dihitung, tidak dikatakan seorang itu sempurna mengerjakan amal ibadat sembahyang, melainkan dengan kita mengerjakan kedua-dua hakikat ini serentak, bersama-sama. Mana hakikat sembahyang yang zahir dan hakikat sembahyang yang batin. Hakikat sembahyang yang zahir ialah daripada kelakuan-kelakuan yang kita nampak tu, daripada rukun 13 tu yang hak zahir. Berdiri, baca, rukuk, sujud dan iktidal, seumpama daripada tugas-tugas sembahyang zahir. Dan hak yang batin seperti khusyuk, hati-hati, tulus ikhlas yang sempurna, menilai dan memahami makna-makna bacaan, makna-makna tasbih dan seumpamanya daripada tugas-tugas sembahyang hak batin. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu perkara ni, ya susah. Pendeknya orang panggil garis semaya hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak boleh kita nak ubah, tak boleh kita nak kurang, tak boleh kita nak tambah. Orang panggil walau macam mana pun kita sembahyang kena bagi betul dengan wajah syarak. Tak boleh orang panggil sembahyang sedikit pun kita nak buat mengikut kemahuan kita, mengikut kehendak kita. Macam-macam mana kena mengikut wajah syarak. Bila mengikut wajah syarak, sinilah kita kena tahu hantar syarak berkait dengan sembahyang tu apa. Bukan buat dan ikut suka kita, bukan. Tu macam tu yang kata. Lalu tu you bagi arti tu. Arti apa ya tu? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatin. Artinya, arti dia beberapa perkataan, artinya arti sembahyang. Beberapa perkataan, yakni banyak perkataan yang hak kita kena baca. Melalui mulut, melalui lidah tu kita kena baca banyak perkataan yang hak kita baca dengan mulut, dengan lidah. Berapa perkataan orang panggil rukun apa ni? Rukun qauli. Ya, rukun sembahyang terbagi pada 3. Ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Maka beberapa perkataan sini orang panggil rukun qauli. Maka rukun qauli ada berapa semua? Tengok. Ni kena tengok mata ni. Rukun qauli ada berapa? Rukun sembahyang qauli ada berapa? Dulu kita cerita dah, aqwalun khamsatun maqsusatun. Rukun sembahyang qauli ada 5, khamsatun tu. Ada 5. Mana? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram nak sah dia ada apa syarat? Dalam kitab kita tengok pagi tak ada. Syarat nak sah takbiratul ihram ada 21. Di dalam kitab tu di bawah sekali tahap ke bagi tu. Tu takbiratul ihram. Ada 21 syarat nak sah takbiratul ihram. Kalau kita takbiratul ihram tidak cukup, tak sempurna 21 syarat ni, takbir kita tidak sah. Bila tidak sah, kita menepati kita tak sembahyang lah kalau kita sembahyang.
Lepas yang kedua, rukun qauli lagi yang kedua, membaca Fatihah. Syarat baca Fatihah apa? Tu ada dalam kita tu, dah tulis. Berapa syarat masa baca Fatihah? 10. Kena cari bagi jumpa. Cari tak jumpa pula bagi dah kita. Lepas nanti kita nak belajar mengikut ni peraturan ni. InsyaAllah kita akan jumpa ni. Ni tak detail lagi. Kita tinggal lagi 2. Masalah syarat syarat wajib. Syarat wajib kita tinggal. Dia kena ada 50 pula situ akidah. Syarat wajib. Pas syarat sah kita tinggal. Syarat terima kita tinggal. Kita ambil syarat sah ni, kita cara ni. Orang panggil bahas zahir. Hakikat kita tak bahas, belum bahas lagi. Nak bahas hakikat kena masuk tasawuf. Surutul qabul. Dah tasawuf tu. Syarat menerima ibadat. Syarat menerima amal ibadat ni kalau kita buka kitab Kifayatul Muhtadi. Ada kitab Kifayatul Muhtadi. Orang sana panggil Syarah Sulam. Ya kerana kitab tu Sulamul Muhtadi. Sulam Muhtadi. Panggil Kifayatul Muhtadi. Dalam kitab tu ya ada muka apa? Muka apa Ana? Muka apa? 79. Syurutul qabul, syarat terima sembahyang. Ni kita tak bahas sini. Sini kita nak bahas syarat sah. Syarat nasah takbiratul ihram 21. Syarat nasah baca Fatihah 10. Syarat baca tahiyat yang 3 tahiyat. Baca tahiyat. Syarat ada apa? Tahiyat ada apa syarat? Jumpa tak? Ada apa? Tak jumpa. Susah tengok sejawi tengok seluruh ni tak apa. Ada apa? 7. 21 sekali, 10 sekali, 7 sekali. Syarat nasah selawat berapa? 7 apa? Syarat nasah salam, salam yang 5 tu. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. 9. Kita hitung tu rukun qauli semua tu. Tu rukun qauli. Berapa saya hitung semua tu? 5 rukun tu. 7 2 kali, 10 sekali, 21 sekali. Lepas tu 7 kali. 7 tak. Berapa? Tu bagi situ. Lepas ni mari pula yang 2, cerita yang 2. Apa yang 2? Dan beberapa perbuatan. Banyak beberapa tu. Banyak perbuatan. Berapa perbuatan? Kita pun sini kita pakai 1 sini. Pakai 8 dia panggil. Wa af'alun samaniyatun maksusatun. Berapa perbuatan? Yang 8. Buat tu 8. Mana 8? Yang pertama qiyam, yang kedua rukuk, yang ketiga iktidal, yang keempat sujud, yang 5 duduk antara sujud, yang keenam duduk tahiyat akhir. Lepas tu masuk dalam ni niat dan tertib. Cukup 8 sekali. Lepas tu 5. Berapa tu hitung tu? Jadi 13. Syarat qiyam berapa? 1. Syarat rukuk 4. Syarat nasah rukuk 4. Syarat nasah iktidal 4. Syarat nasah sujud 8. Syarat duduk antara sujud 4. Syarat duduk tahiyat akhir 4. Syarat niat 11. Syarat tertib 1. Bila kita hitung ke semua jadi 91. Ni syarat di dalam sembahyang. Maka tubik macam ni boleh. Jadi tubik orang panggil syarat sah sembahyang ni terbagi pada 2. Yang pertama syarat sah sembahyang sebelum sembahyang. Syarat sah sembahyang di dalam sembahyang. Syarat sah sembahyang sebelum sembahyang 9. Syarat sah sembahyang di dalam sembahyang 91. 9 dengan 91 100. Lepas tu kita jaga bekal batal 21.
tu walaupun dia cerita pendek tapi pengertian dia dah orang panggil melekat pi habis, umum orang panggil. Merakumi habis. Tu kaedah dia. Yang dimula akan dia. Yang dimula ni dia panggil sifat pada dua-dua ni. Sifat pada dua-dua. Sifat pada mana? Sifat ada beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai akan dia, akan tiap-tiap daripada perkataan dan perbuatan tu. Ia kena mulai dengan takbiratul ihram. Kena mula dengan takbir. Kena mula dengan takbir. Dan disudahi akan tiap-tiap daripada perkataan dan perbuatan dengan salam. Sudah dengan salam. Rukun situ rukun. Lepas ni dengan beberapa syarat ni. Hal keadaannya tiap-tiap daripada perkataan dan perbuatan tu adalah ia orang panggil ataupun tertentulah ia dengan beberapa syarat. Adalah ia dengan beberapa syarat yang tertentu. Yang ni syarat yang ditentukan oleh syarak. Bukan syarat mengikut kita buat, tidak. Syarat yang menentukan oleh syarak. Sahabat ni lah. Sembahyang ni kalau kita betul-betul kita tak kaji, kita sembahyang saja je, kosong je. Sebagaimana ada hadis Rasulullah. Macam mana hadis Rasulullah? Ni kita buat renung sedikit kita kata. Ada satu masa Rasulullah dah duduk di tepi masjid. Hadis ni diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjidah, bahawa ada seorang lelaki, nama Rafi' bin Khalad nama dia. Seorang lelaki ni dia masuk ke dalam masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Padahal Rasulullah SAW orang panggil duduk pada satu tepi, satu pihak, satu sudut masjid. Rasulullah tak ada dalam masjid. Ada seorang lelaki ni masuk dalam masjid. Laki-laki dah ada dalam masjid pada satu tempat. Manakala dia masuk dalam masjid, fa shalla, maka sembahyang dia, laki-laki itu sembahyang. Dah selesai daripada sembahyang, summa jaa, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ia berjumpa dengan Rasulullah. Manakala ia berjumpa Rasulullah, fa sallama alaihi, maka dia bagi salam kepada Rasulullah. Fa qala lahu, maka berkata Rasulullah baginya. Rasulullah kata macam, jawab dulu. Fa qala lahu Rasulullah, alaikassalam. Jawab salam, assalamualaikum. Wa alaikassalam. Ya bila seorang assalamualaikum ya Rasulullah, kita berjawab dan alaikassalam. Kalau ramai assalamualaikum, alaikumussalam, kena sebut. Kalau seorang kena tak alaika. Kalau ramai alaikum. Kedua alaikuma. Tak pernah dengar. Kita tak belajar faedah yang luar harap kita tak tahu. Kita tahu alaikum je kita tahu. Kasar assalamualaikum. Kita pun waalaikumsalam. Tapi kalau kita guna yang umum assalamualaikum, ya tak usah, tak salah. Kenapa? Karena bila kita berdoa, orang panggil supaya nama umumkan dalam doa. Tak salah. Tapi kalau kita tak alaika, tak apa. Kalau orang kira salam, kita nak jawab dua kali. Ada seorang kira salam, bagi kita jawab macam mana? Wa alaika alaikumussalam. Alaika di atas orang yang bawa salam, alaikum pada orang yang kira salam. Okey, orang kira salam pun kita pun jawab alaikumussalam. Alaika wa alaika, atas engkau. Wa alaikum, atas mereka itu. Belajarlah kaedah. Macam tu ni. Ni kalau nak ikut nak hadis ni betul-betul alaika. Ya bagi salam mana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Cuba tengok orang di Mekah, pergi Madinah, orang bagi salam ke kubur Rasulullah macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Rasulullah jawab, "Waalaikumsalam." Jawab gitu. Lepas daripada Rasulullah jawab salam, Rasulullah kata macam mana? Rasulullah kata, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Apa makna irji? Irji makna kembali olehmu. Ulang olehmu. Sembahyang. Ulang olehmu sembahyang. Kembali olehmu sembahyang. Fa innaka, kerana wasanya engkau belum lagi sembahyang. Padahal dia dah sembahyang. Cuba kita kaji. Kalau kira mari ni sahabat Rasulullah, orang berjumpa dengan Rasulullah, orang semasa Rasulullah, sembahyang belum betul lagi, maka macam mana kita jauh? Sembahyang main dengan tak belajar. Orang panggil pura dengan ibadat. Haram. Mari kalau tak betul, ni orang panggil perkara yang mungkar. Ibadat ni bila kita kerja tak betul, tak mengikut wajah syarak, orang panggil mungkar. Sebab itulah wajib, kata Imam Ghazali, tiap-tiap satu buah dan satu-satu qaryah, satu-satu taman, satu-satu surau, kena ada satu orang pakih, orang panggil mengajar hubung kait dengan sembahyang. Kenapa? Kerana kita nak memperelak, memperbaiki orang panggil orang-orang yang sembahyang yang belum betul. Ramainya manusia yang tak betul, orang panggil sembahyang. Sebab tu kena ada. Kalau sekira masjid mana, surau mana tak ada seorang yang sembahyang, mengajar orang panggil hubung kait dengan sembahyang, dikira berdosa habis. Sebuah taman tu. Ni orang panggil fardu apa ni? Fardu kifayah. Waktu kita tangguhlah. Ni hukumnya kita menyapai ya, kita bagi tahu lah. Kerana ada tak ada tu kita. Tapi kalau kita tengok syarat tu banyak, sampai ratus-ratus, sebulan sekali tak cukup. Cukup kan? Tak cukup. Apa faedah kita dengan ceramah, dengan sarah, sembahyang kita tak betul. Kita nak macam tu. Kita beki dulu ni, orang panggil belajar mengikut cara fardu ain. Ya, kita lepas dulu fardu ain. Kita selesai dulu fardu ain, barulah kita boleh belajar fardu kifayah. Lepas fardu kifayah, belajar sunat yang ada peraturan dia. Bukan kita belajar tu campur hipuh, kita tahu yang mana yang bukan macam tu. Kita modal tak ada, duit sedikit. Kita kata, ada RM5 je duit. Beras tak ada. Kita nak beli apa? Beli rokok. Beli rokok nampak segak sikit, nampak tenggak sikit, isap rokok. Padahal kita isap rokok tu, lapar dah ke, kau tambah alu peluk lagi. Kita beli beras lah, kita masak. Jangan kita beli rokok. Pasal kita dah tak ada makan lagi, belum makan lagi. Orang yang isap rokok tu orang dah kenyang. Kita lapar pun isap rokok juga. Mikir tak pandai dah. Terhatap tak, so kita mikir. Kita seorang manusia cerdik, tapi jadi bodoh. Tak pandai nak urus diri sendiri, tak pandai nak urus peribadi, tak tahu nak buat mana dulu, apa yang perlu, apa penting, apa kita kena utama, tak faham. Dunia macam tu juga, dunia sama lah dengan akhirat. Kalau lah hak fardu ini belum lagi kita selesai, kita pergi belajar yang sunat, yang apa yang haram, yang kena berlepas ni. Hak fardu ini dulu terlebih dahulu. Itu kaedah ya. Bila kita selesai muka fardu ini, kita pergi baca hak sunat, hak fardu kifayah, tak apa. Nak dengar ceramah, tak apa. Dah sekarang ni kita dah cukup pihak. Boleh nak beli TV, nak beli radio, nak beli peti sejuk, boleh lah. Beras dah ada dah. Ni beras belum ada lagi, beli TV. Patut asal dia pula, tak boleh. Allah, lapar lah. Tak pandai urus. Anak-anak menangis lapar. Kenapa? Belanja tak betul, tak pandai. Tak pandai, orang panggil terlebih.
Ni tengok ni. Ni orang semasa Rasulullah. Sembahyang jumpa dengan Rasulullah. Bagi salam pada Rasulullah. Rasulullah jawab. Rasulullah beri pula. Ni tak apa Rasulullah bagi. Tapi sekarang siapa dia nak kata? Pergi sembahyang. Siapa dia nak kata itu? Tak ada kawan-kawan kita suruh kita sembahyang. Sembahyang lain. Kalau saya tu ada. Tak ada. Tengok Rasulullah ni cara dia. Bila tengok dah seorang sembahyang tak betul, wajiblah kita kena tegah. Kita kena bui, ketahui, bui tahu. Sembahyang lain. Kerana memula sembahyang lagi. Padahal pada zahir ada sembahyang. Tapi dah kena sembahyang tidak mengikut ajar syara. Tak kena mengikut syara. Kena sembahyang lain. Walaupun dah sembahyang. Itu masa Rasulullah. Faraja'a fasalla, maka kembali ia dan sembahyang ia lain pula kali yang dua. Selepas daripada sembahyang, summa ja'a, kembali datang lagi pada Rasulullah. Fasallama, maka bagi salam pada Rasulullah. Rasulullah pula faqala sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam. Rasulullah jawab salam. Tapi Rasulullah kata lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sembahyang, kerana sesungguhnya engkau belum lagi sembahyang. Allah, 2 kali dah. Dia pun kembali sembahyang. Ni sahabat. Tapi tak cepat marah lah. Kita kalau riak tak betul, marah lah. Sahabat tu tak ada kena tegur kita tu. Tak sembahyang betul, marah. Jiwa kita tak terima perkara benar panggil. Tak sama dengan sahabat. Kembali lagi sembahyang. Lepas sembahyang pula kali yang 2. Datang macam tu tak bagi salam pada Rasulullah. Kali yang 3 Rasulullah tak sembahyang. Sembahyang pula. Memula sembahyang lagi. Macam tu juga. Lepas daripada sembahyang yang ketiga, datang bagi salam pula pada Rasulullah. Itu makna wafi fillati ba'daha. Lepas pada dia kali yang 3 tu, Rasulullah tu, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sembahyang lain, kerana belum lagi sembahyang kali yang 3 tu. Maka dia yang keempat tu, dia kata macam mana? Jawab dia, alimni ya Rasulullah, ajar ulilmu akan daku ya Rasulullah. Kenapa? Kerana aku habis dah, banyak tu je. Aku habis mampu dah, habis kuasa dah. Banyak tu je aku boleh kerja, boleh buat, boleh laksana. Lain pada tak boleh dah. Kalau yang dibuat bersama macam ni. Oleh itulah ajar olehmu akan daku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun cerita ada. Dia tu buat hadis. Idza kumta ila shalah fa asbiril wudu'a. Tu idza kumta tu kalau orang tak belajar nahwu ke? Tu bercanggah. Kenapa? Idza kelima apabila. Kumta fi'ma. Apa pasal mana? Idza kumta, kalaulah kita tak belajar kaedah betul-betul, sini tempat jadi Wahbi ni. Kenapa? Kerana kumta ni fi'il ma. Itu fi'il madi. Bila fi'il madi menunjuk kata benda dah lepas, dah selesai. Apabila telah diri engkau, macam mana telah diri? Ila solat, kepada sembahyang, mudah diri sembahyang. Fa'asbiril wudu, maka hendak sempurna oleh kamu akan wudu, baru ngambil wudu. Polit tertib. Jadi pendeknya, kita kena sembahyang dulu, lepas tu baru ambil wudu. Kalau ayat Quran sama, baca ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Apa benda diri kamu akan sembahyang, fagsilu, baru ambil wudu. Bisa. Ya idza sikit belajar nahwu dalam mata jamiah. Macam mana? Idza bila masuk atas fi'il madi, buih faedah istiqbal. Itu. Tu kaedah dia. Apa ni istiqbal? Lagi kelate. Bapa semana ni? Idza aradtum, apabila menghendaki kamu ila qiyamis salat, kepada mendirikan sembahyang. Bila kita berkehendak nak mengerjakan sembahyang, artinya kita sembahyang lagi? Belum lagi. Tu makna dia faham daripada izah ni.
Sebab tu kita nak terjemah ni, kita kena ada kaedah. Di sini pengertian dah jadi orang tak faham tu kaedah tu. Dah jadi tu baik Wahabi, dah jadi Syiah, dah jadi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, tak faham kaedah. Ya kita ni yang kena faham berapa? Pekat awal. Yang pertama kita nak baca kitab, kita mesti kena ada nahwu, kena ada sorah. Kenapa? Kerana sorah ni dia bicara orang panggil baris dua. Pertama kelima dengan tengah kelima. Nahwu ni cara di akhir kelima. Baru boleh kita dapat baca ibarat. Kita baca ibarat dengan kaedah ni. Lepas kita baca ibarat orang panggil dengan kaedah, kita kena ada pula orang panggil apa? Usul fiqh, usul fiqh dia panggil. Lepas ada usul fiqh, kita faham usul fiqh, baru kita belajar fiqh. Kita tahu hukum. Kita tahu hukum dengan cara detail. Lepas kita belajar fiqh, baru kita cari dalil. Dalil ni baru boleh kita belajar tafsir Quran, tafsir hadis. Kalau orang tu tak faham usul fiqh, tak faham nahwu saraf, tak faham fiqh, lepas tu pergi belajar tafsir Quran, tafsir hadis, orang ni akan usah akidah. Jadi Wahabi. Kenapa? Kalau dia baca, terjemah. Baca, terjemah. Dia tak faham kaedah. Sebab usaha orang nak jadi bid'ah, nak jadi sesat, nak jadi kufur, dia ada 7 masalah. Dalam kitab apa ni Ustaz? Kitab apa? Dah belajar lama dah tak boleh jawab ni. Tolonglah saudara tak boleh ni. Dalam kitab apa Amirul? You know? Kifatul Muhtadi. Lagi tak apa Anas? Anas tak ingat ke? Allah, nampak duk itu aja. Duk iktikaf aja. Tak tahu ke? Tak cari nah-nah ni. Dalam kitab Aqidatun Najin. Muka apa? Budak-budak ni. Muka apa? Dah cerita beberapa kali dah. Muka apa? Muka? Waktu kuat sikit. Bukan tak dengar ni. Muka apa? 42. Tu pergi buka lagi kitab tu Aqidatun Najin. Muka 42. Bilang baris daripada bawah naik ke atas. Berapa? Baris yang ke apa? Baris yang kelima. Pergi buka Aqidatun Najin. Tu perkara yang merosak agama. Lepas tengah daripadanya apa? Tengah daripadanya perkara yang menjadi sesat, jadi bid'ah, jadi kufur ni. Apa setengah daripadanya? Kita pakai zahir ayat Quran dan zahir hadis. Tu sumber. Jadi seorang tu kufur dan murtad dengan sebab kita pakai zahir terjemahan semata-mata. Kita tak pandai tafsir. Macam ni, kita boleh kata macam ni. Idza kumtum ila salah, apabila telah diri oleh kamu kepada sembahyang, berartinya dah sembahyang. Fa asbiril wudu, maka hendak sempurna oleh kamu maka wudu, baru kita ambil wudu. Berartinya wudu kamarnya daripada sembahyang. Tu dalil dalam Quran, dalil hadis. Maka di sini kita faham di kelima iza ni. Iza apabila masuk di atas fi'il madi, buih pedah istiqbal lagi ke atas. Sahabat tu kena takdir, ulama takdir. Takdir macam mana? Iza aradtum, apabila menghendaki ila qiyamis salat, kepada mendirikan sembahyang, tu baru kita ambil wudu. Berartinya kita belum lagi mengerjakan sembahyang. Ambil wudu dulu. Tu kaedah ya. Nampak? Tapi perkara yang murtad ni kita kena belajar. Perkara murtad ni wajah al-haqqa, apabila datang perkara hak dalam Quran, hak tu al-sunnah wal jamaah, wa zahaqal batil, maka hapuh bi terhapuh bi, lenyap acur bi perkara yang batil, perkara yang palsu, yakni murtad. Perkara murtad ada banyak dah semua itu. Murtad semua ada banyak dah. Ada apa Mirun murtad semua? 391 tu perkara yang murtad. Kamu yang musuh agama ada 391.
Lepas ni kita nak jaga agama, perkara ni wajib kita kena belajar. Kita kena belajar, bila kita belajar kita boleh kawal agama kita. Nak kawal kena tahu perkara yang merosak. Perkara merosak agama dia apa? 391. Kita jaga 391, selamat agama kita. Demikian agak semayang. Perkara merosak semayang dia apa? 21. Kita kawal 21 tu baru semayang kita selamat. Sebab tu kita nak kenal, nak tahu dulu. Kalau tak kenal tu tahu macam mana kita nak kawal, nak jaga. Kerana kita tahu. Sebab itulah banyak perkara yang membatalkan sembahyang ni wajib. Fardu ain. Kerana kawal sembahyang. Demikian juga kita belajar perkara yang merosakkan akidah. Yang 391 tu wajib juga pasal kita jaga agama. Kalau tak macam tu kita tak tahu nak kawal. Bila tak tahu nak kawal, dah kita terjatuh agama, kita tidak sedar. Kata kita keluar daripada agama. Tu berat tu. Kena ni saya. Ini fardu ain. Kerana tahu cara detail, buku dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab Tuhfatur Raghibin ada dua buah. Tuhfatur Raghibin hubung kait dengan iman, Tuhfatur Raghibin hubung kait dengan orang panggil sembahyang Jumaat kaum Qadim. Ya ada bina itu. Tapi kita kena pergi beli hubung kait dengan iman. Yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Tuhfatur Raghibin. Boleh faham? Bisa dah sikit-sikit dah. Inilah timbul orang panggil syarah secara detail tu hadis ni ajar kita. Maka hendak sempurnalah oleh kamu akan wudu. Ni wudu ni panggil apa wudu? Hubungan dengan sembahyang. Wudu orang panggil apa hubungan dengan sembahyang? Wudu orang panggil syarat bagi nak sah sembahyang sebelum masuk di dalam sembahyang. Syarat sebelum masuk dalam sembahyang ada apa tu? 9. Salah satunya mengambil wuduk. Lepas tu lagi summastaqbilil kiblata. Kemudian kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni syarat ni. Cara menghadap kiblat macam mana? Cara menghadap kiblat. Nak belajar pula. Macam mana saya menghadap kiblat? Kita nak ada kumpas. Macam di sini ni. Kita kata ni dah, orang letak ni kat kiblat ni dah. Bila kita mari diri dah betul ni, kita kena mari dah azal dalam hati kita. Ini kiblat. Dada aku ni betul dengan kiblat. Bila kita dah azal kata ini kiblat, dada kita betul kiblat. Jangan lagi dada kita dah pusing sebelah itu, pusing sebelah ini, tak boleh pergi mari tu. Kena tetap ni. Sahabat tu orang semayang, orang tak semayang tu, kaki akak itu, akak sini, duduk tetap, goyang-goyang tu bukan orang semayang macam tu. Orang semayang tetap je. Pakai kaki ni, kaedah kita berdiri kaki ni, dia kena segala nak jari ni kena hadap ke belakang. Ni bab afdal. Jangan kita berdiri macam tu kaki. Kaki tu macam tu. Macam mana ni? Tak tahu cara tu. Ni kaki kita ni kena ngadap pula segala jari. Jangan kita berdiri kaki duk gitu, buka. Depan. Apabila kata ni ke belak, kita pun adab ni ke belak. Bila ni ke belak, dada kita tenang, orang panggil tetap. Betul. Jangan lagi edah ke ni, jangan lagi edah. Sini aja. Kalau dada kita dah edah ke ni, batal dah kita kena lagi pada belak. Tak boleh nak ke sini. Sebab tu di dalam sembahyang tu, masa tahiyat tu, kita mari duduk. Duduk macam mana? Tayakkir kita tu. Tayakkir tu bila kita masuk kaki di bawah kaki kanan. Kaki kiri masuk bawah kaki kanan. Bila punggung kita dah lari sini, dada kita arah mana? Kalau punggung dah lari sini, ya dada kena pergi arah lain dah. Dia tak betul dah. Sebab tu masa kita mari duduk tahiyat ni, kita kena jaga betul-betul. Jangan orang panggil punggung kita ni lari daripada kaki. Kalau lari jatuh ke bawah gitu ya. Ya dada kita dah edar, dah pusing daripada kiblat. Tu banyak orang tak faham. Ya kalau tak hari duduk. Slow-slow orang duduk. Masa kita diri tu, jangan akak kaki, jangan goyang, jangan itu, jangan gini. Tu masa kita berdiri sembahyang. Kerana apa? Kerana diri goyang masa kita sembahyang, bila gerak di seluruh tubuh badan, masuk dalam perkara yang batalkan sembahyang. Pergi buku dalam kitab nama kitab Al-Bajuri muka 173. Wa tahri
panggil tahrik kulul badan, bergerak seluruh tubuh badan, au mu'zamatihi, ataupun kebanyakan bergerak. Dua itu. Gerak seluruh tubuh badan, batal sembahyang. Dia panggil masuk dari perbuatan yang keji. Lain kalau gerak anggota ni. Kalau gerak anggota ni dia kena tiga orang panggil berturut-turut, baru batal. Kalau dua tak batal. Ada bergerak seluruh tubuh badan, satu kali batal. Kerana masuk dari perbuatan yang keji. Pas gerak, kebanyakan bergerak, pun batal juga. Kena jaga tu sembahyang. Kena hati-hati betul-betul kita sembahyang ni. Bukan senang. Tu hubung kait. Lalu tu lah Nabi kita ada lah kata lagi. Lepas pada dia cerita sedikit je, mengambil wuduk biar sempurna, mengadap pula. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Tak ingat? Tu dah tak ada tu. Dalam kitab tu. Tulis tu. Apa lagi? Nanti kita dah periksa lain kali kan. Tahu hospital lalu. Mengambil wudu ni orang panggil mengangkat hadas. Dalam kitab guna mengangkat hadas. Hadas ni terbagi kepada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil berapa? Hadas kecil berapa? Tak tulis tu. Hadas kecil ada berapa? Setengah-setengah kitab yang kita nak belajar ni kitab Hidayatul Bayan ni cerita 4. Tapi kalau kita pergi kitab besar sikit 5. Kalau kita kaji 6. Hadas besar ada berapa? Ada apa hadas besar? 6. Kita bayar sedikit. Hadas kecil 4, hadas besar 6. Kita hitung 10. Tu lagi najis pula. Kena dah suci daripada najis. Najis berapa pula najis? 3. Najis mughallaza, najis mukhaffafah, najis mutawassitah. Tiap satu tu dua-dua. Najis ain, najis hukum jadi 6. Tepat kita kena suci pula 3. 6 sekali, 3 sekali. Jadi berapa? Kena suci tepat, suci pakaian, suci tubuh badan daripada najis yang tidak terima maaf. Lepas tu mengetahui akan kiblat, atau mana kiblat. Dan ni jadi masalah mengetahui akan kaifiat sembahyang. Kena tahu kaifiat sembahyang cara detail satu persatu. Ni kita cerita ni kaifiat dan semua ni. Dan menutup aurat. Nutup aurat di dalam sembahyang. Nutup aurat ni ada banyak nutup aurat. Nutup aurat dalam sembahyang macam mana? Di luar sembahyang macam mana? Orang panggil hubung kait dengan orang yang ajnabi macam mana? Hubung kait dengan orang mahram macam mana? Ya hubung kait tak sama. Ni. Tu menutup aurat. Dan meninggal berkata-kata dengan sengaja, dan meninggalkan lebih ke rukun fi'li, dan menjauh perkara-perkara batal sembahyang yang ada semua 21. Tu kita nak jaga. Tu baru masuklah orang panggil. Dah kita jaga yang tu, dan kita kerja yang ni, itulah dinamakan sembahyang. Tu sembahyang pada syarak. Pendeknya dah balik kita tengok yang ni. Dah kaji, balik kaji. Nanti kita akan dah urai satu persatu tu. Tu hak kita itu. Lepas ada tu Nabi kata lagi lah, fakabbir, maka hendak takbir oleh kamu. Selepas pada kita selesai dah syarat-syarat yang sebelum daripada kita masuk dalam sembahyang 9 tu, kita pun ada kebelat kita takbir. Allahu akbar syarat nombor 1. Lepas tu summa qra' bima tayassara ma'aka minal Quran, membaca sedikit daripada baca yang senang yang mudah daripada ayat Quran. Di sini khilaf ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, summa qra' bima tayassara ma'al Quran, ma'aka minal Quran. Dia tak cerita kata Fatihah. Habis itu dalam mazhab lain tu bila berdasar dengan hadis ni, dia baca ayat mana-mana je lain pada Fatihah tak apa. Kita tahu juga orang panggil perselisihan ulama, pertikaian ulama. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i je dia baca Fatihah. Sini lain. Lepas dia baca Fatihah, summa yarka', kama dia kita rokok. Rokok tu hatta tatma'inna raki'an, sehingga jadi tamakninah rokok kita tu. Summa rafa', kama dia kita akak pula kepala, dan hatta tastawiyah, hingga betul kita akak kepala tu hingga betul. Dan orang panggil pun akak kepala hingga betul. Orang panggil iktidal. Iktidal ni, maksud dah kata iktidal ni macam ni, maksud iktidal. Ingat salah satu. Sentuh dulu sedikit belum pada masuk cara detail. Ya iktidal mana pun iktidal? Kita kembali
kepada qiyam seumpama kita qiyam baca Fatihah. Kita qiyam baca Fatihah macam mana kita berdiri? Qadar mana? Kita masa kita iktidal macam tu. Kalau kita iktidal mari, kita berdiri tak sama dengan masa kita baca Fatihah, dikira tak qiyam. Dikira tidak iktidal. Jadi iktidal mari tu kalau kita masa kita baca Fatihah, kita terdiri macam ni. Masa iktidal pun nak sampai situ. Kalau kita iktidal mari tak sama, kita terdiri gitu. Nak rokok, nak sujud pun. Tapi sempat tak main dah. Orang ni kira iktidal dia tidak sah. Dia kelakuan sama, kembali kepada dah qiyam seumpama dia baca Fatihah dulu. Itu makna iktidal. Lepas ada tu masjud, kama dia ada sujud hatta tatma'inna sajidan, hingga orang panggil tamaninah dalam sujud. Lepas tu summarfa, kama dia akak pula pada sujud hatta tatma'inna jalisa, hingga orang panggil tamaninah di dalam duduk, orang panggil duduk di antara sujud. Begitulah. Ini hadis ni lah orang panggil dah ulama kaji kata sembahyang ni begini kelakuan, tarikhnya begitu, dan segala rukun syaratnya, detailnya bergata-gata ni kaji pada hadis ni. Satu hadis ni tu buat sebuah kitab hubung kait dengan sembahyang. Tapi kalau kita tak faham, kita baca guna lafaz je lah. Tu boleh kita satu. Lepas tu berasa tak faham kat mana, boleh tanya. Lepas tu nak buat kesimpulan ni, akhir ni masuk usul ni. Tak faham kat mana, siapa tanya? Kita ni lama ni buat raja banyak ni, tahun-tahun ni. Nampak banyak ni. Kalau malam ni kita cakap ni baru duduk sini, satu baru duduk di tarikh. Tak ada soalan. Tak ada, nanti kita nak buat kesimpulan. Kesimpulan gini. Kalau katanya tu sembahyang tu apa? Ni katanya sembahyang. Kita pun kena tahu hakikat sembahyang, orang panggil diri sembahyang, zat sembahyang, mahiyah sembahyang, ing sembahyang, sama tu. Kata apa hakikat sembahyang? Apa zat sembahyang? Apa diri sembahyang? Apa mahiyah sembahyang? Apa ing sembahyang? Sama. Bila orang tanya itu kita tahu atau sama, kita berjawab. Sembahyang hakikat sembahyang tu ialah satu perhimpunan daripada segala baca-bacaan. Satu perhimpunan daripada segala perbuatan yang dimula dengan takbir, disudah dengan salam, dengan syarat yang 128. Tu sembahyang. Faham? Bila kita faham, ini hakikat sembahyang. Bila kita faham tak ini hakikat sembahyang, sahaja aku nak sembahyang. Tu pengertian. Mana? Usalli fardal isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang isya 4 rakaat. Sembahyang isya tu pengertian yang kita faham tu. Tu pengertian. Faham pengertian dia tu lah. Tu dikatakan sembahyang. Kalau saja aku sembahyang, lafaz ni saja ada dalam hati kita, dan kita nampak dalam hati kita, saja aku sembahyang 4 rakaat. Tapi pengertian sembahyang kita tak nampak. Itu bukan niat sembahyang. Itu apa? Terjemahan, balik bahasa. Daripada bahasa Arab kata usalli, bahasa Jawi kita kata aku sembahyang. Kanak sini perlu sini, yang nak di sini pengertian sembahyang. Ialah satu perhimpunan daripada baca-bacaan, daripada buat-buatan yang dimula dengan takbir, disudah dengan salam, dengan syarat-syarat yang tentu, itulah dikatakan sembahyang. Maka manakala kita niat sembahyang, saja aku sembahyang, pengertian itulah kita nampak.
Jangan kita nampak saja ke semayang tapi mesti kita tak nampak, jangan. Itu orang panggil baru terjemuh, bukan lagi niat semayang. Habis. Nampak tak? Boleh kita satu. Cukup lah ni, nanti minggu depan pula. Ke bulan depan. Bulan depan. Tak apa boleh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا زدنا نافعا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وقبل الله بكم.